dok habis-habis lagi dengan plan U-turn daripada Trump. Okey, ni lah berita semalam daripada Fox News. Okey, Trump ayat dalam 2 to 3 weeks as US signal possible withdrawal. Maksudnya dalam 2-3 minggu ni lah. Mungkin Amerika nak berhentikan perang ni. Dan possible withdrawal. Okey, mungkin akan tarik diri askar dia. Okey, berita ni pada 31 Mac lah, dekat dengan White House. Okey, maksud dia kita nak cabut dah dok lagi. 2-3 minggu lah kita caw. Tak ada sebab nak duk tu buat benda ni lah. Okay, jadi mudah kata ni Trump ni dah penat nak klik umur makan hamburger. Jadi pasal Iran pula dia ayat kalau buat deal perang boleh cepat habis. Kalau tak buat deal pun perang pun juga boleh habis. Asalkan boleh balik makan hamburger lah. Lepas tu pasal Strait of Hormuz. Kali ni dia ayat terus terang benda tu bukan urusan dia. Dia cakap bukan urusan dia. Dia siap boleh kecek lagu tu pula. Okey. Masa dulu lain. Okey. Tapi Trump ni dia tak bodoh lah. Kalau dia terus perang, memang nampak padah lah. Sebab apa? Pertama, rejim Iran bukan senang nak jatuh. Walaupun bom boleh robohkan bangunan dia, tapi semangat orang Iran, dia merasa gana. Kedua, rakyat Amerika sendiri pun marah. Kita tengoklah demonstrasi. Sebanyak 9 juta tu big. Lebih banyak daripada rakyat Singapura yang ada 9 juta. Lebih 3 juta. Jadinya kalau teruskan lagu ni, pilihan raya midterm yang hujung tahun November. Dan kita tahu bola sepak World Cup pula di Amerika bulan ni. Dan silai bulan Trump kena kick tu big jadi pemain simpanan pula oleh parti pembangkang Demokrat dia. Ketiga pula, dunia rama ni buat tak sokong dah. Sekutu kuat macam UK, France, Jerman, semua tunjuk muka. Okey. Ada lagi Spain pula terus putuskan hubungan dengan Israel. Siapa member rapat pun buat tak kena dah. Lepas tu, selagi tentera US pula jadi sangkut. Okey. Jadi dalam masuk perang ni, kau ringan dia akan jadi macam perang Afghanistan. Kalau kau berat, jadilah macam perang Vietnam dulu. Okey. Dan persoalannya, boleh ke Trump nak lari? Jangan lupa, ada lagi Israel. Okey. Israel ni bukan jenis lepas senang-senang. Si Netanyahu tu, dia akan buat apa saja untuk suruh tentera Amerika ni duduk situ lagi. Duduk temai dia. Okey. Sebab kalau Amerika cabut, Israel memang berisiko tinggi. Akan bakal diserang oleh negara-negara Timur Tengah. Jadi Iran pula tak semudah tu nak lepaskan Amerika. Okey, sebab apa pemimpin dia dah banyak dah korban, ribu-ribu rakyat mati, harta benda habis rosak. Demo nak belah gitu, maka jawablah mimpilah. Jadi perang ni memang pelik sikit. Okey, start ni nak mula tu memang mudah, tapi ending ni memang tak boleh ikut skrip asal. Tak boleh ikut plan. Jadi Trump nak lari, Israel nak ikat. Iran nak balas dendam. Negara lain pula mungkin ambil peluang. Dan akhir sekali nak cabut rasa bukan nak sesenang nak sebut. Cuma jalan nak tubik tu bahaya. Dan apakah komen saya awak? Minta tinggalkan